dia bukan kira complicated tapi dia special. Itu saya setuju. Lagi bila mengandung lagi special lah. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Atika bersama dengan Dr. Syamira. Doktor daripada klinik Dr. Ana, Cawangan, Seremban. Doktor boleh perkenalkan diri tak? Okay, hai. Saya Dr. Syamira daripada klinik Dr. Ana, Cawangan, Seremban. So, saya dah berkhidmat dekat klinik Dr. Ana. So far dah masuk 4 tahun. So, dekat sini kita ada buat servis untuk pregnancy, terutamanya kalau mami yang ada planning, pasangan yang planning untuk ada zuriat. So, boleh datang ke klinik Dr. Ana lah. So, sebelum ni saya berkhidmat di klinik kesihatan Port Dickson dan sebelum tu di hospital Melaka. Doktor boleh share tak dengan audien Mahtika? Kan waktu kita mengandung, emosi kita kadang-kadang tiba-tiba teriak, tiba-tiba orang tak kata kat kita pun kita rasa orang sensitif, over sensitif tu kan. Sebenarnya apa hormon yang membuatkan ibu mood dia swing setia? Okay. So sebenarnya bila kita mengandung ni, banyak sangat perubahan hormon yang time mengandung tu lah. Sebab tu orang kata perempuan ni dia complicated. Perasan tak? Tak apa nak mengaku dia macam dia juga. So perempuan ni dia bukan kira complicated tapi dia special. Itu saya setuju. Lagi bila mengandung lagi special lah. So kenapa special? Sebab bila mengandung ni banyak hormon naik turun. Antaranya hormon estrogen, progesteron, HCG. Ini semua hormon yang penting lah untuk protect baby supaya dinding rahim kita tebal, nak elakkan daripada miscarriage. Tapi certain mami dia overreact. Maksudnya badan dia sendiri disebabkan perubahan hormon tu dia start rasa lesu, mood tak stabil, mood swing, selalu anxiety, selalu depression. Itulah dia hormon-hormon punca mood swing. Kalau contoh dah macam muak mengandung kan, dia first time dah tak biasa, tiba-tiba mengandung ada twins. Jadi dia punya letih tu lain macam kan doktor kan. Dia cepat marah, tiba-tiba nak marah, tiba-tiba teriak. Macam mana kita nak kenal pasti sama ada dia tu normal emotion ataupun sampai tahap antenatal depression? Okay. Ni susah nak bezakan sebab semua lebih-lebih kurang kan. Betul. So bila mengandung, disebabkan perubahan hormon yang saya explain tadi tu menyebabkan kita mood swing, mudah marah semua. So macam mana nak bezakan dia normal ke dia tak normal? So dia normal bila kita boleh kontrol. At one point ada benda yang trigger kita marah ni. Tapi bila kita istighfar kan, orang tenangkan kita share masalah kita boleh bertenang dan relax. Dan kita boleh function sebagai seorang ibu lah macam biasa. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Tapi dia jadi problem ataupun kita klasifikasikan dia sebagai depression bila dia start ganggu kita punya kualiti hidup. Susah nak function sebagai seorang ibu. Contohnya kita depression sampai terbawa-bawa, mendengar dengan suara, suruh hamkan diri sendiri. Itu semua tanda-tanda yang bahaya lah. Meaning kita tak boleh nak kontrol kita punya emosi. Tips tak doktor, macam mana kita nak jadikan normal emotion tu still kita boleh control, bukan sampai tahap depression tu? So tipsnya basically satu, mami kena validate lah yang perasaan tu. Okay, aku tengah marah ni. Jangan bila kita rasa kita marah, kita stres, kita salahkan diri. Kenapa aku stres? Kita compare orang lain, anak ramai, orang lain mengandung tapi chill je. Tu first. Kita jangan compare diri kita dengan orang lain, which is kita validate. Aku tengah marah. Validate perasaan ataupun emosi kita ni. Kadang-kadang kita tak validate macam kenapa tiba-tiba nak marah. Kita pun kadang-kadang tak faham diri kan. Betul. Jadi first kena validate perasaan kita dulu. Validate perasaan kita. Once kita dah validate, kita dah tahu punca kenapa kita marah, kita seek for help lah. Kita cari kita punya kita panggil support system. Kalau rasa perlu share dengan suami, share dengan suami. Kalau rasa perlu kongsi masalah dengan doktor, perasaan kita apa yang membelenggu tu, boleh kongsi, no problem. Tu antara tips yang supaya kita ni tak dibuai hanyut kan. Daripada mood swing biasa tiba-tiba jadi depression. Kadang-kadang bukanlah ibu mengandung ni dia tak mau nak meluah kan doktor kan. Tapi sebab kadang-kadang kalau dia meluah, orang kata macam ngada-ngada lah kakak hang. Contohlah kakak hang dulu mengandung tak macam ni pun hang ni lebih-lebih. Kan hang ni sikit-sikit nak teriak, tak ada pasal apa kan. Jadi sebenarnya kita kena validate perasaan. Dan kita kena cerita ataupun luah dekat orang yang betul lah. Betul tak doktor? Yang kita trust lah. Yang kadang kita cerita kat dia, kita jadi tenang, hati kita jadi lapang, bukan jadi membara-bara lagi hati kita kan. Okey, terima kasih doktor.
cadangan doktor untuk mengurangkan ketakutan-ketakutan ibu mengandung ni? Okay. So first kali macam mana kita nak kurangkan rasa takut tu, first sekarang ni zaman media sosial kan. So kita tak boleh nak stop diri kita daripada scroll. Apa yang ada dekat Facebook, apa yang ada dekat TikTok, which is memang ada yang benefit lah, ada yang sangat bagus, semua tips tu bagus, tapi tak kurang juga banyak yang kita compare diri dengan orang lain. Kan bila kita start, the moment kita start compare diri kita ataupun pregnancy journey kita dengan orang lain, then waktu tu lah anxiety kita akan start datang. So bukanlah nak kata bila pregnant ni kena sign out semualah, tak boleh ada media sosial, tak, tapi kita kena control lah. Kita kena control dan kita sendiri kena tahu kita which one yang kita nak ambil sebagai positif, which one yang ni negatif. Kalau aku tengok tak boleh ni akan effect kita. Then yang tu scroll lah, kita tapis. Macam tu. Kalau tanya saya personally, yang tu lah key point yang penting lah. Nombor satu. Sebab sekarang ni digital kan, semua orang scrolling everywhere, kita compare diri kita. Macam selalu orang cakap lah, kenapa kita tengok social media lah kan, social media kan selalu orang share macam husband romantik kan, beli makanan, tanpa kita cakap tiba-tiba makanan tu dah sampai, dia macam signal je kat husband tu kan. Tapi jadi kita compare pula, awak husband aku tak macam orang ni kan. Jadi better kita fokus kepada apa yang kita boleh kontrol. Kita kalau benda tu negatif, maybe tengah mengandung ni block lah dulu. Ataupun pekas lah, jangan bagi tengok, jangan bagi nak. Jadi better kita tengok benda-benda yang happy. Pasal baby ke, pasal tik penyusuan ke, pasal tik bersalin ke, betul tak doktor? Reflect ataupun simptom emosi yang agak berbahaya atau berteruk untuk ibu mengandung ni, yang doktor punya cadangan, kalau dah nampak reflect ni, better you kena jumpa doktor ataupun you kena jumpa orang yang boleh advise you untuk jadi lebih baik. Okay, ni ramai yang keliru kan, sebab tak tahu nak bezakan simptom tu normal pregnancy ataupun memang dah tahap depression. Kan, yang ni kita panggil kemungkinan depression waktu pregnancy lah, antenatal depression. So simptom dia adalah basically satu, contohnya kita kita akan rasa macam self harm, ada pemikiran untuk mencederakan diri sendiri atas macam-macam sebab. Kadang-kadang kita rasa kita bukan seorang ibu yang baik kan. Mungkin doktor kata anak ada problem dan kita salahkan diri apa yang kita makan, macam tu. Maksudnya doktor, salahkan diri tu bukan hanya kita rasa, tapi kita nak cederakan diri tu pun antara benda dalam kategori tu. Betul. Yang kedua, dia start disebabkan kita ada masalah mood swing dan sebagainya, benda tu sampai mengganggu kita punya tidur. Kita tak cukup tidur, tak boleh nak tidur lah, tidur je terjaga kan, disebabkan kita punya pemikiran yang tadi tu. Poin yang kedua lah. Yang ketiga, kita start rasa hilang keinginan untuk buat hobi yang kita selalu suka. Kita panggil loss of interest. Hilang keinginan untuk buat hobi yang before this kita suka, suddenly dah tak ada mood lah nak buat. Walaupun benda tu sebenarnya dia suka je buat sebelum ni, tiba-tiba hilang keinginan nak buat tu. Dan yang paling penting adalah rasa kesedihan, rasa sedih, rasa hiba yang melampau yang tak tahu punca. Dan simptom yang saya cakapkan tadi tu, dia berterusan 2 minggu berturut-turut. So kalau ada simptom-simptom ni, untuk mami yang pregnant kat luar sana, kalau ada simptom-simptom ni dan dia berterusan 2 minggu ke atas, tak boleh nak kontrol, tu kita risau lah. Cepat-cepat kongsi dengan sesiapa, datang jumpa dengan doktor. Boleh tak datang jumpa Dr. Syamira dekat boleh. Dekat klinik Dr. Ana Cawangan Seremban? Boleh? Boleh. InsyaAllah kita cuba bantu. Kan. Mana doktor, daripada side doktor lah kan, kalau jumpa patient macam ni, apa advice doktor untuk dia boleh kontrol ketakutan-ketakutan dia waktu nak bersalin tu? Okay. So cara nak kontrol ketakutan waktu bersalin ni, yang pertama sekali, jangan dengar cerita orang. Jangan dengar cerita orang langsung. Jangan dengar cerita orang. Bukanlah kata kita boleh lah, bila kita dah nak timing nak bersalin kan, kadang-kadang kita kumpul secara mara, masa-masakan cerita lah, kita dapat sendiri. Tapi dia pun selalu cerita benda hal negatif-negatif, tak cerita hal positif pun. Kita tak ramai nak cerita, simpan je kan. Simpan seronok sendiri je kan. Hak kita ni macam berdebat, tak lama dah nak beranak ni kan. So bukan nak kata tak boleh, tapi kita sendiri, disebabkan kita share, kita sendiri kena tahulah, kita pandai tapis. Kita kena pandai tapis. Dan kita kena kenal diri kita, tahu diri kita ni macam mana. Kalau kita ni orangnya penakut kan, so
kita kena tapis lah apa yang nak diceritakan tu. Dan tak semua yang orang cerita tu betul. Dan mungkin juga dia ada lalui proses yang lain tapi kita maybe tak diuji macam tu. Betul. Kan. Kita maybe smooth je, bukaan cepat je kan doktor. Betul. Atika pernah lah dengar satu cerita kawan Atika share kan. Dia punya takut tu doktor sampai sesak nafas. Ketakutan dia sampai anxiety tu tak boleh tidur, anxiety kan. Kadang-kadang dia sampai bayang macam kalau aku beranak ni nanti anak aku mati macam mana contoh doktor, ataupun aku yang mati macam mana doktor. Jadi apa benda yang contoh kalau Atika ada kawan macam tu, apa yang Atika boleh nasihatkan dekat kawan yang lalui situasi macam tu? Okay. So basically satu kita tak boleh nak control lah kan. First kali kena tahu yang kita dah buat the best dah sepanjang pregnancy ni. Kita dah cuba jaga HB low semua. Dan setiap kali check up kita pun dah follow kan. Betul. Dan doktor pun kata everything smooth. Dan tibalah timing yang sangat ditunggu ni, time nak bersalin. Time nak bersalin pula akhir wire lah, macam-macam emosi kan. Kita takut nak beranak semua. So basically macam mana cara kita nak handle kita punya ketakutan tu. Basically bila kita start je ada rasa sesak nafas, rasa macam sampai terbawa-bawa daripada tidur, kita kena tengok juga. Kita risau takut-takut kita pun dah ke arah depression. Okay. Kalau lah kita masih boleh control, alhamdulillah kita boleh control lah. Okay. So dan kita kini macam mana cara kita nak control. Basically bila kita stress, hormon, ada satu hormon yang kita panggil hormon stres, dia cortisol. So bila dia semakin tinggi dalam badan menyebabkan kontraksi lebih kuat. Contraction lebih kuat. So lagi kita stres, lagi sakit. Jadi patutnya kita kena tenang je supaya sakit tu berkurang. Betul. Lagi ini saya kena share. Lagi kita lagi sakit. Bila lagi sakit, lagi tinggi chance untuk kena seizure. Sebab prolong labor kan. Proses nak bersalin tu lebih prolong, lebih lama. Tolong nasihat husband dekat luar sana. Apa mereka nak kena buat kalau isteri mereka dalam fasa nak menunggu untuk bersalin. Lagi-lagi isteri yang banyak ketakutan ni ataupun anxiety ataupun depression waktu mengandung. So kalau macam untuk husband, untuk suami, basically kalau boleh cuba untuk sedaya mungkin lah untuk hadir secara fizikal. Bukan fizikal sahaja. Kebanyakan orang hadir secara fizikal je. Duduk saja suami sebelah. Bini layan contraction. Tapi suami duduk sebelah je. Tak support. Yang tu kalau boleh, seboleh-bolehnya cuba elak lah. So kena ada hadir dari segi fizikal, hadir daripada segi emosi. Hadir daripada segi emosi ni maksudnya macam mana? Touch, sentuhan, nada suara, bagi sokongan dekat isteri. Abang ada, don't worry, you can do it. Itu semua kata-kata yang sometimes susah nak keluar daripada mulut. So at least susah nak keluar daripada mulut suami kan. Tapi at least jadikanlah momen bersalin isteri tu jadilah yang seromantik mungkin supaya kita boleh kurangkan rasa tertekan isteri. Kata-kata yang lembut, bagi semangat. Jangan remehkan apa yang isteri komplain. Maksudnya mengadu sakit kan. Kita alah sakit orang lain biasa. Allah, janganlah cakap macam tu. Sedih kawan. Sedih. Betul. Kalau kita as a kawan-kawan, macam mana kita nak support daripada jauh doktor? Contoh macam husband bolehlah teman dalam bilik labor room kan. Tapi kita daripada orang kawan-kawan ataupun family, macam mana kita nak support ibu yang tengah nak bersalin ni? Ibu yang tengah nak bersalin tu. So basically kalau kita jauh kan, kita bolehlah hantar doa kan. Hantar doa yang bukan sekadar doa lah. Yang kedua, kita tanya dia punya journey. Tanya khabar. Kawan dah nak bersalin dah ni. So kita tanya pregnancy journey tu macam mana. Kalau kawan tu share, dia ada perasaan nervous, ada rasa macam kita dah start lah. Kita dapat rasa yang kawan kita ni nervous. So kita pun share kata-kata yang bagus lah. Ayat-ayat yang bagus, tenang. Sikit-sikit yang bagus bagi dia tenang. Supaya proses tu berjalan dengan mudah. Mungkin kita boleh jadi pendengar yang baik kan doktor? Betul. Lepas kita video call, kita aku stres lah gini-gini, aku takut ni. Jadi kita video call dia pada dalam labor room kau contoh kan. Betul. Kita tak boleh duduk sebelah, tapi sekurang-kurangnya dia boleh luar tu membuatkan hati dia lebih tenang. Jadi otak dia pun tak ada dah fikir banyak kan doktor. Mana
kita nak bezakan ibu ni dia alami baby blues ataupun postpartum depression. So basically ni pun sama. Susah kita nak bandingkan kan, sebab lebih kurang sama. Okay, satu, mami kena faham yang bila kita melahirkan, it's normal, sangat normal untuk ada rasa mood swing, rasa marah, rasa rasa tak buat the best, rasa tak mampu nak susukan anak, is normal. Itu satu benda yang mami kena faham. Jangan bila kita ada rasa perasaan tu, kita salahkan diri kita pula. Go back balik pada tadi, validate emosi diri sendiri. Validate emosi. Yang kedua, bila kita kalau kita ada kalau dia just baby blues, selalunya dia akan happens dalam 3 ke 5 hari lah after delivery, post delivery tu. Ada setengah orang boleh last sampai 1 week. After 1 to 2 dia dah boleh start adapt. Dia dah boleh start adapt. Sebab before dia tak pernah ada anak. Tak pernah ada anak. Sekarang tiba-tiba ni ada ada baby. anak, of course akan ambil masa lah nak adapt, nak bonding dengan baby kan, nak belajar menyusu. Tapi selalunya by the time 1 to 2 weeks tu dah slowly adaptation tu dah start ada lah. Bonding tu pun dah develop. Dah mula selesa. Kalau tu baby blues. Dan baby blues ni dia tak, macam saya cakap tadi, dia tak ganggu kita fungsi sebagai seorang ibu. Berbanding dengan postpartum depression, yang ni keadaan yang lagi severe, which is di mana ada perubahan hormon yang kita panggil sebagai perubahan hormon yang teruk lah, disebabkan lepas dah bersalin, dan kita tak boleh nak kontrol. Tak boleh nak kawal, dan dia akan ganggu kita punya kehidupan harian. Tak boleh nak berfungsi sebagai seorang ibu yang normal lah. Itu yang kadang-kadang tiba-tiba kita tak nak pun pukul anak kan. Betul. Tapi tiba-tiba bila anak tu terus terkejut, kenapa ni? Jadi kita pun macam sedih lah terbuat anak tu kan. Betul. Itulah salah satu situasi postpartum depression. So simptom dia macam mana? Sama juga macam tadi, rasa sedih yang berpanjangan, rasa nak hamkan diri sendiri ataupun nak cederakan bayi, rasa susah nak tidur, dan berlarutan 2 minggu lebih. Itu simptom tu. Apa tips doktor untuk ibu-ibu yang bakal berpantang? Apa tips yang sesuai untuk mereka dapat? Okay. So basically bila dalam fasa pantang ni, sebenarnya ramai yang tak tahu tidur tu penting. Masa tidur je lah masa ibu nak rehat. So sebab tu selalunya kita suggest untuk mami tidur bila baby tidur. Ibu kena tidur waktu baby tidur. Okay, tapi susah nak buat sebab kita ada demand yang perlu susukan baby. Maksud saya kita perlu pumping. Kan. So seboleh mungkin try bincang dengan suami macam mana nak delegate the task tu, tugasan tu. Mungkin ada timing yang kita dah pumping, tapi untuk urusan packing, letak dalam freezer semua tu, kita pass dekat husband. Pass dekat husband. Dengar ya husband sekalian. Tolong isteri untuk uruskan susu untuk bolang freezer kan doktor? Yes, betul. Dan untuk lepas dah menyusukan anak pula kan, lepas dah pumping, semua kelengkapan equipment untuk pumping tu perlu sanitize, betul? Betul. Apalah kita juga nak buat kan. Kalau boleh benda tu perlu rasa helpful untuk dibantu oleh suami, minta tolong husband. So husband kena ada physically lah untuk membantu juga. Kena kita as a ibu yang dalam pantang kena sentiasa minta tolong lah. Kalau husband tu tak tahu dia nak kena tolong buat apa. Betul. Tapi kita pun kena habaq yang boleh tak tolong ni, boleh tak tolong ni. Jadi dia membantu kita kan. Betul. Tak adalah kita buat semua benda sendiri. Jadi waktu baby tidur, kita boleh tidur. Kita boleh rehat. Kita boleh rehat. Jadi daripada situ lah membuatkan kita punya emosi makin stable. Betul. Dan bila emosi kita stable, susu kita pun lancar. Banyak, Jadi tak adalah cycle tu lah. jadi positif. Jadi satu family tu happy. Betul. Tips doktor untuk ibu yang dia stres, dia anxiety, tapi dia takut sangat nak meluah. Dia takut sangat nak share apa yang dia rasa. So maybe dia ada back trauma sebelum ni yang dia cerita je orang pangkah. Dia cerita je orang kata dia lemah. Apa tips doktor? Macam mana dia nak let go apa yang dia rasa ataupun apa yang dia fikir? Okay. So first of all,
untuk mami kat luar sana yang selalu rasa macam ni, selalu rasa macam aku kena pendam seorang-seorang. Tak guna aku share sebab orang tak faham. Ataupun orang tak boleh tolong Orang pun tak boleh kita tolong rasa. pun. Okay. Kadang-kadang kita kena ada satu titik dalam kita punya hidup ni, kita kena sedar yang kita tak boleh buat semua benda. Kita tak boleh buat semua benda. So bila waktu tu kita nak tak nak kita kena juga slowly cari kita punya circle yang kita boleh trust. Sama ada tak semestinya suami lah kan. Mungkin lah kalau kita rasa kita lebih lagi rapat dengan kita punya adik-beradik, boleh share dengan adik-beradik, dengan mak ke, boleh share. So kalau maksud saya, kalau ada apa-apa yang kita rasa masalah yang pekung kat dada ni, jangan pendam. Because kalau once ada moment you pendam, waktu tu lah semua anxiety, semua stress, depression, semua akan datang. Dan siapa yang rugi? Diri you sendiri, baby you, suami you, and you punya relationship dekat dalam keluarga. So mami penting sangatlah untuk ada emosi yang sihat. Kena belajar meluah lah kan doktor kan. Tapi kena cari orang yang betul lah, safe space kita kan. Jangan pula duk meluah dekat social media. Sekarang ni macam-macam itu salah kan? tu. Nanti ada orang komen yang kita stres lagi mak tu macam kan. Betul. Cari tempat yang betul. Jangan cari tempat yang tak betul. Doktor kan, ada situasi mak adakah pernah tengok kat social media kan. Dia macam tengok anak teriak ni. Tapi dia macam tak ada perasaan dia teriak. Anak dia nak susu ni sampai orang cakap, anak susu ni, bagi susu ni. Macam dia macam lost. Sekejap mata dia macam kosong. Dia tengok dinding kan. Kenapa? Apa yang menyebabkan sampai tahap tu doktor? Okay. Kalau jadi macam tu, sometimes kita risau jugalah. Dah start ada masalah depression, postpartum depression. Tu salah satu simptom dia, which is kita rasa tak boleh nak kontrol lah. Kita rasa sunyi, kita rasa kosong. Kita rasa kosong. Itu semua, itu pun salah satu simptom daripada depression. So kalau kita ada rasa perasaan macam tu, kita kena realize, kita kena sedar yang aku mungkin aku kena seek for help. Kita kena cari support system. Kita kena ceritalah masalah. Mesti ada yang membelenggu yang tak nak share tu. Supaya benda tu tak jadi worse. Worse tu maksudnya sebelum kita start ada pemikiran nak mencederakan, nak mengabaikan kita punya anak, janganlah sampai ke tahap tu. Jadi kalau sampai tahap tu maksudnya dah lama lah kan, betul doktor? Dah lama, betul. Sebab biasanya ibu kalau dengar anak teriak dia sakit telinga. Kan? Kenapa pula tadi dah bagi susu, dah lena, dah cukup, pampers dah tukar, tapi kenapa teriak lagi? Jadi itu ibu yang normal emotion lah. Normal emotion. Tapi betul. Kalau yang sampai dia tengok baby tu macam kosong, tak ada apa, sampai anak tu dah selok teruk sampai jiran ni. Kenapa ni? Itu something orang somewhere lah kan doktor. Better dia jumpa orang yang betul untuk bagi advice kat dia. Betul. Ada stigma cakap ibu ni dia kena kuat, dia kena sabar. Tapi kan doktor, daripada sudut perubatan, kenapa penting untuk ibu ni bercakap dan dia tak pendam emosi waktu dia pantang? Okay. So sebenarnya ramai yang ingat memang ibu ni kena kuat. Kuat tu meaning dia tak boleh, dia pendam seorang-seorang lah tu tadi dia kuat. Okay, so which is sangat bertentangan dengan medical. Sebab dalam perubatan, kita tak suruh seseorang ibu tu kuat. Sebab memang proses bersalin tu sendiri perubahan hormon dan sebagainya menyebabkan ibu tu dia rapuh. Emosi, fizikal. Yelah baru lepas vacuum keluarkan baby, baru lepas buat prosedur episiotomi, luka kat bawah kan. Of course benda tu akan effect. So daripada segi medical sebenarnya, lepas kita dah bersalin, hormon estrogen dengan progesterone yang tinggi-tinggi waktu mengandung hari tu, dia drop. Dia immediately drop. So bila dia drop, of course akan efek kepada mami lah. Kita akan rasa penat yang berpanjangan. Dalam masa yang sama kita akan stres. Bila kita stres, hormon kortisol yang tadi tu makin mencanak lah. Dia mencanak. Bila makin tinggi hormon kortisol, dan kita ada masalah anxiety, stress, dan boleh lead to postpartum depression. Sebab tu mami, don't worry. Kalau rasa perlu ada support system, perlu share, is okay. Kongsi. Jangan pendam. Bila you pendam, the moment you pendam, the moment tu lah you sakit seorang-seorang. Okay. Kadang-kadang kita nampak depan tu macam kuat. Betul. Tapi bila kita rasa macam salah pun untuk kita cakap, kita tak kuat.
Tak salah pun kita cakap kita Okey lah memerlukan kan. orang It's untuk bantu okay kita. not to be okay. Betul, doktor. Betul. Okey, Dr. Syamira, boleh tak share dekat klinik Dr. Ana Cawangan Seremban ni apa lagi package-package yang ada? Okay. So, untuk mami terutamanya yang di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, Senawang dan sebagainya lah. Mai datanglah dekat klinik Dr. Ana Cawangan Seremban. Kita ada banyak package khas untuk mami. Boleh buka buku pink, kita boleh scan 5D, kita boleh scan growth scan, tengok gender, detail scan dan sebagainya. Untuk yang tak mengandung pun ada juga. Boleh buat fertility test, masalah period semualah. Boleh datang ke klinik Dr. Ana. Jumpa Dr. Syamira. Okey? Ramai pengguna Matika kat luar sana duk tanya-tanya kan. So kalau macam untuk tungku Matika ni, dia senang ke? Maksud saya dia daripada segi keselamatan tu macam mana? Mudah meletup ke? Kalau Bahaya dok kan? Bahaya ke tak? Risaulah juga kan? Terima kasih doktor. Soalan ni ramai gila followers Matika tanya. Dan lagi-lagi orang yang tak biasa dengan produk Matika kan. Tungku Matika ni, first kali kita share lah. Bahan-bahan yang ada dalam tungku Matika. Kita tak pakai air. Kita pakai pasir sungai dan juga herba. Jadi kalau orang pegang tungku tu, orang rasa macam ni batu. Tapi sebenarnya tu kita pakai pasir sungai. Kenapa? Sebab kita nak sungai sebagai penebat haba. Alhamdulillah doktor, bulan 5 tahun lepas kami launching satu produk inovasi daripada Matika, tungku lah sebenarnya. Kami kita panggil tungku digital plug. Jadi sebelum ni kita pakai tungku, kita charge, lepas tu kita kena set dekat handphone manual. Tapi yang latest ni kita bagi digital plug. Dekat situ kita set 20 minit. Lepas tu dia auto cut off. Ada alarm dan dia ada indicator in out. Safety. Betul. Alhamdulillah improvement yang Matika buat. Jadi kalau contohlah customer tu dia charge tungku sebelum dia mandi, dia charge 20 minit, dia set. Habis mandi bunyi tit. Lepas tu dia cabut plug, dia boleh tengok tungku. Kerisauan customer Matika lah dia share kan. Saya takut nanti saya tengah-tengah menyusu tiba-tiba saya terlena. Macam mana tungku tu? Takut terbakar ataupun takut meletup. Yang biasa kita dengar sebelum ni viral kan. Jadi improvement yang Matika buat, kita buat auto cut off dan kita buat alarm. Jadi contohlah kita charge 20 minit, kita set button tu. Waktu kita tekan on, dia akan bunyi, lepas 20 minit dia akan bunyi tit. Jadi ibu-ibu ni akan dengar reminder, oh tungku aku dah siap. Dah ready untuk kita guna tungku. Jadi lepas tu kita cabut, dia mahu kita bertungku. Kita takkan tungku direct dengan plug. Kita akan cabut. Kita panggil tungku Matika ni tungku wireless lah doktor. Jadi dia boleh tungku sambil menyusu pun sebenarnya dia boleh jual letak atas belakang ni kan. Ada duduk. Oh sedapnya sambil menyusu. Okay. Jadi kalau tanya pasal keselamatan tungku Matika, insya-Allah selamat. Untuk tungku Matika ni kan, ada juga yang tanya, dia travel friendly tak? Kadang-kadang kita nak berpantang dekat tempat lain, berpindah hari ni berpantang rumah mak mertua, minggu depan berpantang rumah mak pula kan. Lepas tu pantang rumah sendiri pula kan. Betul. So senang tak bila ada tungku Matika ni, dia travel friendly tak? Okay. First doktor, owner Matika ni memang kaki travel. Dan ibu Atika pun memang yang jaga orang dalam pantang. Ada time dia pergi kawasan ni, ada time dia pergi kawasan ni. Jadi memang dia sentiasa bawa tungku tu untuk tungkukan klien ataupun ibu yang dalam pantang ni. Dan alhamdulillah tungku Matika ni kita selalu sediakan beg cica kita panggil. Jadi ibu-ibu kalau dah habis guna tungku Matika, bawa keluar daripada kotak, habis unboxing tu kan, dah record video buat posting tu, habis unboxing, habis guna, nak simpan balik. Biasanya kita akan recommend untuk dia simpan dalam beg cica tu. Dia letak tungku, letak stand, letak plug, tuan baby ke lotion ke semua buah satu beg tu je. Jadi bila dia nak pergi travel, dia akan bawa satu beg tu je masuk dalam bagasi. Dan ramai juga yang tanya doktor, kalau saya nak bersalin dekat luar negara, boleh tak saya bawa tungku ni? Alhamdulillah Matika dah pergi dekat bermacam-macam negara, Mekah, Dubai, London, Paris, New Zealand dan negara-negara lain yang Atika bawa. Alhamdulillah selamat dan tak ada masalah dekat custom. Jadi tak ada masalah pun kita nak bawa pergi travel. Kalau tak berpantang dekat luar negara pun, kalau contoh macam doktor nak suka pergi travel kan, bawa tungku tu pergi sana. Sebab kadang-kadang kita travel banyak berjalan. Kat Malaysia tak jalan banyak tu.
Dekat luar negara je mampu kaki ni berjalan sampai berbelah-belah ribu kan. Jadi benda tu pun bantu juga untuk kurangkan lenguh kaki. Macam tu. Basically Matika ni bagus lah kan. Dia nak ubah stigma. Orang dulu semua kata, orang sekarang semua kata nak berpantang ni susah. So apa sebenarnya visi Matika ni nak ubah stigma tu? Atika share lah doktor. Bagi Atika yakin budak-budak sekarang ataupun ibu-ibu yang muda sekarang, kami bukan malah nak bertungku ataupun kami bukan tak mau berpantang. Tapi sebenarnya kami memerlukan peralatan berpantang tu yang mudah. Nak bertungku mudah. Nak pam susu, press pump dia tu senang. Sambil kita buat kerja ke, still kita boleh press pump tu. Nak pakai bengkung tu nak senang. Everything kita nak senang. Tapi kalau tak ada barang tu, jadi tak menyelesaikanlah masalah-masalah kami yang muda-muda ni. Jadi alhamdulillah. Jadi pada situ doktor, kita improve banyak produk-produk Matika ni, banyak produk yang inovasi. Lepas tu sebelum ni kalau tungku, biasanya tungku kena bakar. Kan? Tapi sekarang cah je, dah boleh tungku. Senang. Senang dah alhamdulillah. Macam sebelum ni, kalau nak mandi herba, nak kena pergi petik daun kat belakang-belakang rumah kan. Sekarang ni, bunjuk tu masukkan dalam periuk rebui, terus boleh mandi. Dah senang dah sekarang alhamdulillah. Di Matika ni nak jadi satu brand produk berpantang yang inovasi untuk ibu-ibu muda. So dengan adanya brand Matika, dah tak ada masalah dah untuk mami-mami baru dekat luar sana untuk berpantang. Masalah korang dah settle dah. Betul doktor. Jadi siapa-siapa followers Matika yang tengah tengok ni duduk berdekatan dengan Seremban, you all nak dapatkan tungku Matika ataupun nak test produk Matika secara fizikal, you all boleh datang dekat klinik Dr. Ana Cawangan Seremban.